Apabila meninggalnya si mati, hartanya telah pun menjadi milik waris. Waris ni maksud dia semua waris. Selagi mana harta itu belum dibahagikan, kan, rumah, tanah, kereta, saham dan sebagainya, semua waris ada hak. Semua waris ada hak ke atas harta tersebut. Ya. Jadi, kalaulah harta pusaka lambat dibahagikan, ianya membuka peluang yang besar kepada setengah waris untuk mengambil dan menguasai harta pusaka tersebut dengan cara yang batil. Batil ni maksudnya tidak mendapat persetujuan daripada waris-waris yang lain. Si mati meninggalkan rumah pusaka. Harta pusaka lambat dibincangkan. Jadi, takkan rumah tu nak dibiarkan kosong. Adalah seorang anak yang duduk kat rumah tu. Ha? Bila dia duduk kat rumah tu, kalau dia duduk tanpa persetujuan daripada waris-waris yang lain, bermaksud dia menguasai harta itu dengan cara batil. Ha? Dia duduk, dia masuk je. Sebelum orang lain masuk, aku masuk dulu. Masuk duduk kat situ. Nak cuk dulu bila cara pusaka nanti, aku nak rumah ni. Dia cuk dulu. Kan? Tak boleh, ya? Tak boleh buat keputusan sebegitu. Dia berebut. Tak boleh. Kan? Sepatutnya kalau dia nak, contohnya dia berbincang, minta kebenaran daripada waris-waris yang lain. Boleh tak dia duduk kat situ? Waris lain cakap, boleh, tak ada masalah. Selesai. Waris lain cakap, boleh duduk tapi bayarlah sewa sikit. Kan? Bayarlah sewa sikit. Bayar sewa, selesai. Dah kita selamat dah daripada masalah hukum dan juga masalah undang-undang. Ya? Tapi kalau dia menduduki tanpa kebenaran, tanpa setujuan, maka tunggulah saat-saat di mana bermulanya perbalahan di kalangan waris. Perkara ini akan diungkit satu hari nanti di kemudian hari. Akan diungkit. Ya? Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Apatah lagi jika sekiranya antara waris tu ada waris yang bawah umur. Bawah umur ni kita letak sebagai anak yatim. Ambil hak anak yatim ni merupakan sesuatu yang amat-amat salah. Amat-amat salah sehingga Allah SWT mengingatkan mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia makan harta anak yatim tu seumpama memakan api. Iaitu sesuatu yang memudaratkan. Dan kepada apilah mereka akan dimasukkan kemudiannya.